Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam video short di channel ini. Okey. Ada beberapa komen dan ada yang bertanya, benarkah fasa 2 STR akan dibayar pada 12 hari bulan Mac? Okey, jadi dalam short ni admin nak cakap, bagi admin no comment. Ya, segalanya berkemungkinan. Ya, segalanya berkemungkinan. Dalam bahasa mudah kita nak faham, ya, mulai minggu hadapan, yakni besok, ya, sepanjang minggu itu, ya, sepanjang minggu depan, pengumuman melalui siaran media Kementerian Kewangan ni boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Ya, dia boleh jadi besok 9 hari bulan, dia boleh jadi 10, 11, 12 dan seterusnya. Yakni minggu 9 hingga 15 ni adalah minggu yang kita perlu beri perhatian, ya, kerana sebarang siaran media kalau nak berlaku pada minggu itulah ia akan berlaku. Okey, baik, semoga jelas. Info berkenaan dengan pengumuman, klik link di bawah ni, ada video penuh. Semoga jelas.